Keadaan di Liverpool memang agak tegang sekarang. 4 kekalahan berturut-turut di dalam Liga sesuatu yang jauh dari jangkaan selepas mereka melalui satu jendela perpindahan musim panas yang boleh dikatakan berjaya. Ramai penyokong mula bertanya, adakah masa depan Arne Slot di dalam bahaya? Jawapannya, tidak sama sekali. Dari sumber daripada apa yang saya baca, pihak pengurusan dan pemilik kelab masih lagi percaya 100% kepada Arne Slot. Mereka yakin dia adalah orang yang tepat untuk mengubah keadaan ini. Yes, prestasi semasa agak mengecewakan, tapi mereka faham projek baru perlukan masa, terutama bila ramai pemain baru masuk dan perlu mempelajari sistem yang dibawa oleh Arne Slot. Hubungan Arne Slot dengan pemain dan staf juga kekal sangat baik dan stabil. Tiada drama dalaman ataupun konflik besar yang sedang berlaku di Anfield. Isu Liverpool sekarang lebih kepada tacticals dan mentality di padang, bukan suasana bilik perselainan. Pihak kelab tetap tenang, beri ruang kepada Slot untuk baiki keadaan. Tiada sebarang rancangan untuk memecah Arne Slot. Cuma satu harapan, keputusan positif mesti datang segera kepada fan-fan Liverpool. Anda harus bersabar dengan permulaan baru era kedua Arne Slot di Liverpool.